Nak tak masa nyanyi nak bersin. Ya. Tengok anak buah tak boleh. Bubble mana kat rumah? Bubble tengah training. Biasa training hari apa? Azifah setiap hari training. Sekejap Azifah nak letak kek tapak kuda dalam peti sejuk. Nanti makan sejuk-sejuk sedap. Sedap Milo. Blossom. Dah sediakan untuk esok. Saya redha je lah apa-apa jadi. Saya redha. Tapi yang sedih kalau orang yang dapat nombor 2 kan. Saya tengok tadi agak sedih sebab dia akan umumkan juara. Lepas tu nombor 2 je lah. Biar api je lah nombor 2 tu. Saya cakap sedih juga kalau saya dapat nombor 2 ni. Tapi saya rasa saya mungkin nombor 2, nombor 3, nombor 4. So saya fikir kalau saya nombor 2, macam tu lah saya. Orang abaikan. Yang juara, sebab dia terus umum juara. Nombor 2 dia macam, ni lah nombor 2. Kesian nombor 2. So korang siapa yang nombor 2 tu bagi dia attention sikit tau. Saya ni dah lah anak nombor 2. Dapat pula nombor 2 Kang. Rasa terpinggir je lah. Saya cakap tak apalah. Cibi! Nanti kuku. Couple shawarma. Hahaha. Gelap apa? Saya tak datang buat lawak pun. No topi thanks. Cik B bagi. Cik B bagi tapi saya yang suggest. Saya kata Cik B, okey tak kalau Azifah nak beli topi ni, topi buttercup, topi bubbles untuk Cik B dengan Anggrek. Lepas tu dia balas dia reply, Cik B kalau reply message lambat. Saya pun tunggulah, saya tengah nak beli ni. Lepas tu saya balik. Saya balik lah Cik B yang nak beli. Kurang asam. Dia ambil saya punya apa yang saya nak beli. Patut saya beli je time tu. Tak terfikir pula. Saya ingat dia orang tak nak. Dulu Azifah pernah aku masuk pertandingan nyanyi. Tak. I don't like singing. Sebenarnya dulu Azifah suka nyanyi, tapi tak suka nyanyi depan orang. Dululah. Sekarang dah macam okay lah, not bad. Case close. Azifah tak pernah masuk apa-apa pertandingan menyanyi. Tak pernah. Vocal class tak pernah. Dr. My Manager ni adalah langkah pertama Azifah ke dunia menyanyi. So kalau tak sedap, faham lah. Itu memang Azifah tak boleh buat apa. Azifah baru nak melangkah masuk ke dunia nyanyian. Dan expectation orang tinggi sangat. Dia ingat Azifah baru nak melangkah masuk ke dunia nyanyian, disuruh Azifah nyanyi macam orang yang dah bernyanyi 10 tahun. Introvert dulu, betul? Syawang beli mana? Kedai. Terima kasih ambil gambar saya dengan Cik Bir. Nama saya Akif. You're welcome Akif. Thank you sudi bergambar dengan Azifah dengan Cik B. Saya Anggrek tak? Sayang sangat. Cuba pusing topik ke belakang. Tak nak. Add Cik B Azifah. Tak apalah, Cik B nak me time. Fras undi MPP kat Azifah. Tak apalah, tak payah undi dah. Nak habis dah. Undi benda lain je. Undi yang gempak tu mungkin okey. Angkat ke Cik B dulu.
Esok ada TM 1 ke? Thank you Captain. Ada rasa. Semua ada alumni, tapi tak adalah semua orang. Bubbles. Azman nak makan kita tapak kuda pula. Miau 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 miau. So kita tapak kuda saya bueno, crunchy. Yang ni saya excited. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana, amin. Dia dessert kena baca doa yang lain. Dia rasa apa yang tak kena mungkin sebab kena sejuk lagi kot. Ini makan apa je? Sushi, meatball, kebab, kita tapak kuda. Ni ada lagi ni. Sushi. Aku tak percaya lagi. All the best esok. Thank you. lagu Kim. Ya. Yeah. Korang Kim nyanyi sedap sangat. Saya rasa tadi dia juara. Jangan underestimate Kim tau. Aku pulang tanpa dendam. Aduh, Cik B, I'm not in the mood to talk, but it's okay lah. Oi! You bila masuk kereta you dah janji I dari you dapat kereta tu, you nak bawa I jalan-jalan. Hey, bila nak datang naik? Bagi tahu. You dah bawa Viviana orang first. Jomlah, marilah kita naik kereta Lamborghini ni. You dah janji kat I, you nak bawa I jalan-jalan. Dengan gerik. Bila. Naik cruise tu je lah. Jomlah naik cruise, please. Azifa, please. Bila ada kat orang lain. You dah lupa I. Tapi thank you guys. Korang, kalau korang finally guys, korang kena bagi hadiah dekat Azifa ni. Bagilah dia bagi hadiah. Sebab apa tau? Dia appreciate hadiah orang. Bruh. You know, you appreciate hadiah orang bagi. That's bare minimum. Yeah, but some people macam okay, hadiah orang bagi dia pun macam apa. Bruh, I dapat hadiah daripada Cik B kot. My best friend. Of course I would appreciate. Weh! Dah habis makan ke Azifa? I'm still eating bro, but it's okay. Why you reject I tadi? Bila? Tak ada request pun? I request, you decline. I tak dapat lah. Tak perasan kot. Ya lupa lah. Mana nampak kita live je ramai orang Dah, request. aku tengah makan. Tak, live kat Long je ramai orang request guys. Enggak. Dia macam ni. Kat Long. No, I tutup yang don't show for 10 minutes tu. I tak nampak. Okay, sila borak. Azifa nombor 1 besok. Sila talk. Tak. Waktu Bro, Cik B punya sebiji macam nama dia, Havoc. Dia memang Havoc ah.
Bro, Cik B. Kanga. Ya. Tapi kan Cik B kata dia tak nak nombor 2. Tak nak nombor 2. Bro, nombor 2. Oh, hell nah. Nombor 2 sedih. Saya reda dapat nombor 3 ataupun saya nak nombor genap lah. Tak nak nombor saya nak nombor ganjil, tak nak nombor genap. Nak 1, 3 ataupun 5. Oi, balik. Saya suka nombor 2. Nombor 2 tu nombor luck tau. Tak. Okay. Cik B, saya ni anak kedua tau. Ha. Cik B, birthday saya 2 hari bulan tau. Ha. Ha. Jadi kalau begitu, tapi you guys nak tak kalau menang dapat nombor 2? I Saya don't mind. tak kisah. Yang penting ada nombor. Nombor 5 pun nombor juga. Hai sayang. Tapi Viviana nombor 7. Ya. You weh. Ganjil kan? That's so bad. What? Bro, what do you mean? Bro. Betul lah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 6, 7. Tak, tapi tu 7. Viviana memang power gila dia nyanyi. Ya. Memang dia punya, to be honest, dia punya tonasi suara, dia punya nyanyian paling best lah antara ramai orang. Kalau korang nak dengar Viviana punya tone sedap, tengok dia punya lagu baru. Oh ya. Korang juri ke apa ni? Okay, I rasa overall, you punya tone suara sedap. And I can see your manager buat kerja baik. So overall, good try, standing ovation. Tapi tadi yang you nyanyi tu kan sedap gila lah. Evan. Kak Long. Kak Long tengok dekat New Post Yang you tengok new post dia nyanyi tu. Ya. Faham. Kalau nanti naik kereta Korang saya. you dengar Viviana punya new post? Korang pergi support sekarang. Now. Saya menekan ni. Now. Kakak saya dah menekan dah tu. Aziva, have you heard my new song? Yes. It's so good. Korang, Pais punya new song juga. Dengar sekarang. Namanya? Bye-bye semua. Hai Dida. Bye-bye. Kena. Jom. Cik B nak kena dengan saya ni. Dida, you nak pergi dating ke Dida? Ha? Dida pergi dating ke? Tak pun. Kak Long, kau live je makan. Sama lah kita. Saya tak boleh stop makan. Bye korang. Kak Long stress. Kalau lapar. Untuk dia stress je, no problem. PM I sedap-sedap. Kalau nak sedap-sedap dengan lagu Aunty Ani punya lagu. Sedap. Sedap. I am hungry. I have so many food. Aduh, beli apa Kak Long? Ni makanan yang sedap-sedap. Bro, I want that. I I punya bawa 5 esok. balang dah habis. You ada 5 balang ke? Kita orang baru dapat stok baru. Itu edited gila. I baru order 3 masa tu. Ayo dek. Yang apa ni yang promo tu? Ada promo. Ya, kan ada promo. I beli tu harga original dia. Didn't I mute you Sabella? Ha? Mute. Tak ada. Satu orang tengah sedap-sedap dalam komen Orang. kan. So jangan kita tengok Talk to my manager tau season 2. Kita tengok Kak Long, kita tengok Cik B, kita tengok Uki, kita tengok Usain, kita tengok Anggrek. Kita literally tengok semua orang. I tak Tengok sabar. semua orang. Because showbiz is family biz. Ons tak ons? Yes, ons. Ya. Kasih ons. Kasih ons. Korang dengar Kak Long nyanyi esok lagu apa Kak Long? Aku pulang. Nak pulang ke mana? Tahulah Kak Long. Pulang Esok ke semua hati Zaki. Kak Long, esok semua dah tersingkir dah Kak Long. Tak, tu lagu Kim lah. Lagu Kim. Esok semua tersingkir dah korang sebab esok Ya. last kan? Esok kita semua pulang for real. Minggu depan orang lain akan Tengah azan lah. Apa ni? Azwan merajuk dengan Kim. Kenapa Azwan nak merajuk dengan Kim? Buat apa saya nak merajuk dengan suami orang? Naik, bukan turun. Takutnya bunyi tu. Azwan merajuk dengan Kim dari tadi lagi. Sejak bila? Dia Batman? Dia
Batman is outside. Who is Batman fighting? Takutnya bunyi merajuk dengan suami orang. I think we're There's a street cat outside. Kan kita dalam masa kita terlupa kan yang kita dah tahu. Sebab dia pun macam tak act macam suami Dia macam orang. budak-budak tu weh. Dari tadi dia dengar Hussein. Ada dua orang ni. Good luck Ziva. Ya, good luck Kak Long. All the best esok. Kak Long, dia cakap cukup-cukup. Jangan malam-malam buat live Tak apa, we ball. I tak tahu macam mana she boleh rajin setiap malam buat live. I have too much energy lah. I banyak sangat minum sweet Like, drinks. you banyak sangat live kan? I dah nampak like over 1,000 sticker setiap kali different baju tau. Ada yang macam ni, ada yang macam ni. Ada yang cakap you kapla pula atas sofa. Yang tu dua orang yang buat. I dah redha dah. I tak boleh nak buat apa dah. What can I do? Lepas ni pun ada lagi ni stiker I. Tak, pasal ada nampak satu stiker dia orang buat baru from Amma punya music video tau. Yang papa you tengah macam kat kursi tu macam tu. Yeah. Bro, my dad yang kapla sebenarnya. Korang macam mana I nak korang live dulu sebab I nak kena gerak show. All the best. Dekat Bye sana bye. dah. Dekat Johor. Bye. Soundcheck dah? Dah soundcheck tadi dah. All the best. Bye bye. Rambut tu gulung-gulung, tergulung-gulung. Bye. 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 All the best. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Aku pulang. Sing lah Your Heaven song sikit. I nak menari ke lagu adik you. Oh hell. Mana Pak Kau? Jadi you dah belah macam tu je. How to do the dance How to do the dance untuk kau Razif? Tu je. Tu je. You did it. You did it so well. Thank you. Tapi tak boleh sebaik macam you yang I nampak stiker you kat TikTok komen lah. Yang tu bukan I. Oh, itu AI ke? Oh, itu AI. Diorang buat AI. Sekarang kan internet kan dah berleluasa. Ada semua stiker yang saya ada AI lah. Yang you ada, I ada save some. that's all AI bro. Don't trust them. Let's see what come up when I search Aziva on Google. Ada tak? Oh no. Weh jangan dulu search kat Google. Dah lah tadi Hussein tunjuk aib I. Dia orang kata you tunjuk aib orang. Siapa punya aib you tunjuk? Hussein tunjuk aib I. Okay, sekarang nak tunjuk juga. Tunggu I cari filter green screen. Tunjuk aib Hussein. Mana filter green screen? I ada juga ni. Mana filter? Dekat background. Oh, wait. Tony, Hussein ran away from me. Tony. Paish! Don't leave me hanging. Ni. Dia ni siapa? Yang tu okey lagi. I tak ada gambar ke yang you tidur tadi? I tengah cari gambar yang you tidur. Yang I tidur. Ya. Oh, hell nah! Tadi tahu tak Azimah tu tidur way! atas tinggi. Not in 1,000,000 years! Jangan Paish. Faham? Tak, you dah tak ada aib I kan? Sebab I tak ada kat situ untuk berapa minggu dah. You tak sempat ambil gambar. Siapa kata I tak ada aib you? I ada yang you menari pakai singlet tu. Tunjuklah. Tak apalah. Why am I so puppy? Kavia's been fighting with a stray cat. Ya ke? Come. Adik sihat tu Azifah? Hi. Hi, love. Thank you for the note that you gave me.
kau. Go lah Paish, adik you dah panggil tu Paish. Lakukan tugas anda sebagai seorang abang yang beriman. Dia nak tunjuk kucing tengah lawan kat luar. Oh my god. Pergilah. Jom kita tengok kucing lawan. Ada azan. Ya, tengah azan. Bukan yang banyak aib Aziva. Tak tahulah dia tu kenapa Dia tu pun dia selalu macam ni. Sudah kan. Next limit Nescafe. Oyen. Memang patutlah bergaduh Oyen pula. Kita ni. Kita. Oh. You overfed your cat, bro. Ketot. Kau ni gemuk. Lagu Heaven Best korang. Ya, sila stream lagu Paish dan lagu Viviana. Please stream. Viviana tengok dia punya account untuk teaser. Viviana tengok akaun post baru dia untuk lagu baru dia. Semua ada lagu baru lah, saya FOMO. Keluarkan lagu jugalah. Tak ku sangka kau bukan satu-satunya. Dan dengar lagu adik saya, lagu Amah, Gila Bayang. Tak ku sangka. Lagu tu best sangat. Tak tahu macam mana dia boleh terfikir nak buat lagu tu. I macam surprise that my little brother ada creativity like that. Macam wow, budak kacip ni boleh buat lagu. Korang tengok my Spotify account. Tolong pergi, tolong dengar lagu. Yes, korang go Paish punya Spotify account. Support Paish Esok please. Paris tengok Aziva nyanyi ke? Ya, saya akan tengok Aziva nyanyi. Paish Tahu-tahu, dari dulu every week dia datang. I support Sayanglah you. Paish and Dida and family. Tak, Always kan support us. Aziva punya performance kan, nanti I ambil swing kat atas, saya akan swing kat bawah jadi macam fairy. Oh my. Okay lah, ikut you lah. Asalkan you happy. You nyanyi titanium kat, I akan naik ke atas dengan fairy wing. I am titanium. Bruh. You gonna be my prop. Jadi prop you lah. You kena pakai titanium, you kena balut diri you dengan aluminium foil. Nanti I just diri kat situ je. Stand. Lawak. Okay lah, bye. Bye. Aziva nak pergi dah. Bye. I'm going guys. Bye. Good luck esok. Thanks. I don't know how to get out. Macam mana nak keluar? Mana nak keluar? I don't know. I suck at this. Tinggal je lah phone you kat tepi tu. Tak nak. Nanti orang pelik-pelik tengok orang. Macam mana? Macam mana saya nak left? Leave. Macam mana nak leave? Macam mana saya nak leave? Cari kat Google. How to leave Paish kena keluar. Oh. top co-host. Nobita yang kena keluar. Who is Nobita? Yeah. On the co-host video feed and select disconnect or end. For window, a menu will appear with several icon. Tak boleh kalau saya tak ada button X. Tak ada pun untuk disconnect dia. I am so noob. I'm a noob. Wait. I think I found... tak ada pula. Wait. Paish kena keluar. Okay, I found. I jumpa. Okay, bye-bye. Oh, bye Paish. See you tomorrow. See you. Kim? Dah delete belum gambar tu? Kau jangan macam-macam Kim. Buang je handset. Bagilah saya chance. Saya tak reti nak guna phone. Korang tengok baju saya penuh glitter-glitter. Penuh glitter-glitter ni ha. Apa yang dari tadi tak nak bukakan ketam untuk Cik B? Kena buka ketam apa? Kan saya ketamkan Cik B tu. Apa benda yang aku suruh bukakan ketam? Tak ku sangka. Can't wait for titanium. Saya pun cannot wait. Siapa yang suruh add anggrek ni? Macam mana saya nak add budak 9 tahun? Amara yang 13 tahun tu pun tak boleh nak buat live. Azwami nak siapa kat Blackpink?
Semua orang. Masuk kena marah. Oops. Oopsie daisy. Janganlah, Azbah tak marah pun. Azbah gurau-gurau. Azbah kan cakap kasar sikit. Tapi Azbah tak marah pun. Tak ku sangka ku bukan satu-satunya kumbang malam itu. Korang silalah support lagu adik saya. Lagu dia best. Lagu dia bukan lagu basic. Lagu dia luar biasa. Lagu dia macam lain macam lah. Saya tak nak join live diorang. Saya tak ada social battery untuk borak. Saya kalau borak seorang-seorang macam ni, saya okey. Saya boleh buat borak macam ni 10 jam. Tapi kalau saya borak dengan orang, saya jadi macam okay. Nice. Really? Oh, ha. Oh. Nak ada. Okay, let's 10 jam. Tak nak. Azfar dekat sikit. Kenapa Kak Long? You kan adik? Saya adik Hai adik manis. Esok dah ke ada? Cari topi, thanks. Bagi tahu lah anak nombor 2 Azifa. Bagi tahu apa? Bagi tahu ke begitulah. Jadi awkward. Dia bukan awkward. Azfar jarang rasa awkward. Azfar jenis macam tak ada energy. Tak makan dessert ke? Mesti baru masuk live saya. Azfar dah siap ke? Lepas ni nak hembus ingus. Kim tunjuk air kat Siva. Kurang ajar. Kim kau sabar tak? Tak nampak tak? Nah, gambar Kim. Siap dia. Dia tunjuk air saya. Pucuk Zaki. Tak ada. Ni kawan Pais ni ambil gambar dengan saya dengan Zaki dekat kedai tu. Baba. Mana gambar Kim ni? Sabar sekejap Kim. Saya letak balik gambar Husain. Dia sebarkan aib saya tadi. Ambil balik gambar ni. Saya kena cari lagi gambar dia orang. Sabar sekejap. Okey dah. Saya nak minum protein. Lepas tu saya nak training menari jap. Saya nak training jap. Okay, saya nak training menari. Sekejap, saya kena tengok depan cermin. Itu bukan saya je. Saya ni gadis Melayu terakhir. Okay. Sabar sekejap. Azbar dah jumpa Syariq Noh ke? Banyak kali dah. Kita orang jumpa-jumpa je nyanyi lagu sekolah. Di sinilah lahir warga mulia, sepadu berupaya untuk ibu dan bapa, untuk keluarga. Korang jangan letak saya dengan Syariq Noh bersebelahan. Syariq Noh, korang tahulah kan, dia
sangat lawak orangnya. Saya tak boleh duduk tepi dia. Saya macam, kita nak buat apa ni? Di sinilah lahir warga mulia. Tapi Syarif Nur dia cakap pun merdu suara dia. Tapi dari sekolah lagi saya girl crush kat dia. Dia kan selalu perform time sekolah. So saya macam, wah Syarif Nur nyanyilah. So saya tengok. Lah kita orang dua-dua jadi penyanyi lah. Syarif Nur saya sangka dah dia akan jadi penyanyi. Dan dia seorang yang sangat bijak. Sebab dia graduate dari UM. Saya sampai sekarang respect dia. Dia straight A tau time sekolah dulu. Dia budak pandai, budak popular, budak hot. Syarif Nur. So saya sangat-sangat adore her. Sekarang seeing her now memang dari dulu I expected dah. Syarif Nur akan jadi meletup. Siapa Azifa? Syarif Nur. Sebaya ke? Dia senior saya. Saya adik-adik. Beza setahun je. Dia senior saya setahun. Biarlah saya nak rasa macam saya muda. Dia senior saya. Hai. Dia nak practice dance. Sama SMK. Yes. Sekolah mana dulu? Ada lah. Dia nak menari ni. 1 tahun je pun. Banyak tu 1 tahun. Tahu tak? Ada orang tegur saya. Dia kata, Azifa, umur awak berapa? 25? Saya ingat awak 24. Apa beza dia? 25 dengan 24? Macam 25 tu tua sangat. 24 tu muda. Tapi saya pun dulu macam tu. Saya cakap, 25? Tuanya! Kerana saya 25. Saya masih tak sangka saya 25. Saya sebenarnya kita ni boleh pilih kan umur kita. Saya sebenarnya 18. Okey, jom praktis menari. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Batu apa Aduh. Tahi. Pam pam. Pam pam. 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 Pam pam pam. 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 It's all in the brain. Saksikan saya besok. Pasal muzik, saya tak ada device lain. Saya bukan macam Cik B ada 5 phone. Saya 1 je phone. Ada lagi 1 yang fan saya bagi tu pun tengah charge. Tu pun saya tak cikgu. Saya guna untuk kerja. Azwan Asmaya, Isyak belum. Azwan nyanyi lagu apa? Esok saya nyanyi lagu Negaraku. Negaraku. Bye, nak scroll. Bye. Cayok, thanks. Lagu sekolah. Azbar mandi ke? Nampak macam saya dah mandi ke? Kat belakang. Kat belakang apa? Dulu kat sini gym. Lepas tu gym dah tak ada. So dah jadi lapang. So dekat sini saya boleh lah letak saya punya barang-barang ke kan. Smiski saya ke contoh. Saya ada lagi 1 smiski lah, saya tak tunjuk. Dekat tempat macam saya penuh smiski. Ni saya nak flip mata. So ini saya. Ni kat luar ke? Mana boleh ni kat luar? Ni ke dalam peti? Oh my. Berapa lama dah ada kat luar? Okay. So, ni toyol warna biru. Dia kena cat. So, yang ni dia pegang saya punya pemegang ni. Pemegang. Astaghfirullahaladzim. So, ini macam-macam saya. Okay. Tak payahlah nak jatuh-jatuh. Penat lah saya nak ngakaknya. Ni macam saya dah habis. Tapi saya saja nak pamerkan
Sebab saya nak show off. Yang ni saya beli dari Melbourne. Kenangan saya. Berdebu dah. Product of Japan. Ni. Melbourne VIC. Expired 2016. 2026. Saya beli tahun 2024. 5. Saya nak cakap apa tadi? Saya lupa lah. Saya nak cakap apa tadi? Ada satu point tu saya nak cakap sangat-sangat point tu. Saya lupa. Okay, saya dekat sini balik. Dia kalau kita pergi balik kat tempat tu, kita akan ingat balik. Tak apalah, dah lupa. Apa saya nak cakap tadi? Saya lupa lah. Kim nak live? Tak nak. Dia dah ambil gambar art saya tak nak live mana. Lagipun, saya nak praktis menari. Smiski. Bukan pasal smiski. Apa dah tadi? Saya lupa lah sangat-sangat. Nak menari je lah. Jam. 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 Cinta dalam hatimu. Saya kan, lagu Marah Hati tu, saya kena harmonize kan, Hafiz. Saya kena harmonize. Saya ni nyanyi pun tak reti nak harmonize. Cinta dalam cinta dalam hatimu. Cinta dalam hatimu. Kalau original, cinta dalam hatimu. Cinta dalam hatimu. Lagu saya besok dua-dua mencabar. Saya menyesal juga. Patut saya ambil lagu relax-relax je. Sebab you know what? Saya dari week 1 saya ambil lagu mencabar. Tapi orang kata saya selamba. So saya week paling last kali ni saya nak ambil lagu paling relax untuk saya. Iaitu lagu Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Another words hold my hand. Another words. Dia sebab orang dari dulu cakap Azifa week 1 lagu sama je. Apa yang sama? Week 1 saya nyanyi lagu Sejiwa, lagu ayah saya. Week 2 saya nyanyi lagu Medicine Beer. Nampak macam rupa ayah saya dengan Medicine Beer tu sama ke? Dia macam sebenarnya lagu sama je. Saya fikir lagu Sejiwa dengan lagu Medicine Beer tu sama ke? Saya tak boleh brain. Saya tak boleh brain orang cakap. Lepas tu, sebab sama je. Lepas Medicine Beer tu, saya nyanyi lagu Gadis dan Bunga. Lagu lagu dandut pula. So, saya cakap apa yang sama saya ni? Medicine Beer dengan Gadis dan Bunga sama ke? Something is wrong somewhere. Lepas tu, lepas Gadis dan Bunga, saya nyanyi lagu first time. Lagu balada, Seandainya Masih Ada Cinta. Seandainya masih rindu dan membara, yang ada membelai jiwa, tiada berteman, sepinya berpanjangan, rasa dan galona.
Okey, lepas lagu tu saya nyanyi lagu apa Baldu biru Adele. Lepas saya nyanyi lagu balad tu, saya nyanyi lagu English. Lagu Adele. Apa yang samanya? Lah lepas tu saya nyanyi lagu Di Pintu Syurga by Daino Faizah tu, then bolehlah nak cakap sama. Mana Azifa ni bosan lah sama je. Tak mencabar lah lagu Azifa. Tak okey. Tak mencabar ke lagu saya? Itulah patut saya nyanyi lagu Fly Me to the Moon je. Tu lagu paling senang untuk Azifa. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on. Lagu rap. Demon Hunter tu Azifa dah rap apa? Yeah, nothing to us. Run out, we're done. We come up for sun out to sun out. So come out to play. One in a wave, one in a million. We killing that really. You want it? Okay. Heels, nails, blade, mascara. Fit check for my lip balm era. Had to see my face, make it cute and savage. Mirror, mirror on the wall, who's the baddest? Us, hello. Knocking you out like a lullaby. Hear that sound ringing in your mind. Tu kan Azifa dah rap. So literally semua Azifa dah nyanyi. Semua genre Azifa dah nyanyi. Lagu Hindustan je. Janam 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 sach tanayi kasam tumhe kasam aake milna dekhe jaye bale dobaram ho juda मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा. Lagu apa lagi saya tak nyanyi genre? Arab. يا رب أسن من نرى وعري يسلك من نرى أنا متي من تشأتها والتردير الدمر استنى لسه ما كلمة ولا انت انا حفضل افهمها من يوم ما قابلتك وانت لك لو بس مبرع زهرك مسيطرة تمشيك مسطرة هلك لو شفتك شرفا تبص وراك هيا مسيطرك. Apa lagi? Lagu French pun saya boleh. Saya nak nyanyi lagu French sebenarnya untuk saya punya final. Tu es ciel joleni, tu dois saber le vent la pluie. Por amor prendo miel, tu danse. Saya sebenarnya last lagu saya nak nyanyi lagu France yang tadi tu. Japan. Oh, shihateyo, sono mi come yo. Boku no naka ni dareka iru no. Kowareta yo, kono sekai de kimi kowareyo. Nemi mo mezane. Urete ukada sekani ranabu kwa skito te mirate misukenai de boku no koto wa. Thailand. Hotik dai pao, hotik dai pao, hotik dai pao. Shimima, lima shi pom pam, lena shi spam, leno kashi pam pam, hachik te mu dezi, hachik te mu peti. Tafal. Pak Nen suruh simpan suara. Pak Nen yang ku sayang. Pak Nen suruh simpan suara. Okey Pak Nen. Saya simpan je ni. Thank you Pak Nen. Love you. Terkejut. Jangan terkejut. Rollerblade. Udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan mengikuti irama lagu. Mulik mayang tak hafal. Dandut. Bosan. Kena gedik lagi.
Saya tak larat lah nak borak. Kenapa semua nak live dengan saya malam ni? Tak ku sangka. Haikal baru shift Jambang ke? Jambang? Haikal tak pernah ada Jambang lah. Betul lah tu. Haikal tak Betul pernah. apa ni? Ya, Tuan. Tak nampak apa-apa pun. Mana ni? Tak ada apa-apa. Okay, cuba Kakak kakak tak buat. nampak. Kakak buat. Tu dah. Tak nampak. Pun tak nampak. Hey, mine is very sharp. Okay. Siapa lagi siap? Mila. Okay, kakak. Tadi kakak menyanyi lagu France kan? Macam mana Haikal tahu? Sebab Haikal tadi terlalu happy. Kakak dah makan ayam? Tak, kakak makan shawarma dengan kek tapak kuda. Shawarma? Expect the unexpected. Shawarma? Dah tu? Tak boleh ke? Boleh. Pak Nel, terima kasih bagi gift Pak Nel. Itulah tadi tak perasan ada Pak Nel. Pak Nel! Pak Nel saya. Terima kasih. Love you Pak Nel. Korang, Azifah selalu tengok live Pak Nel kan? Dia selalu mengaji. Betul. Siapa nak mengaji boleh join live Pak Nel. Yeah, that's right. What you mean that's right? Saya setuju dengan apa yang kakak cakap lah. That's right. Oh. You're right. Yeah. Macam boyan je Kal. Macam boyan je. Boyan? Akak pun boyan dengan saya? Sikit Kenapa lah. Dengan baju dia tu. Tak apalah. Haikal dah tak ada baju dah. Haikal nak pergi lepak je. Tu Haikal pakai baju ni. Haikal suka betul SVG Mana ada? Haikal ada dua je SPG. Cuma baju dia SVG saya tengok. Mana ada? Astaghfirullahalazim. Apa yang dua je? 2 ke 200? Finish luar. Kakak Bagi tau papa. Kakak tak suka SPG ke? Boleh lah. Kakak Kakak kan kawan baik dengan Parisa. Oh, faham. Jangan main-main dengan saya ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan mengerti irama lagu. Tadi habis kau apa? 7. Oh, lambat lah 7. Ya, tu pun banyak tak buat. Yang opening tu kita orang pergi aktif sekali je. Tu pun tak buat tadi. Opening kakak buat apa? Oh, tak ada bahas tu. Sorry. Kan ending kan akan ada opening. Macam korang lah season. Ya. Ending kakak dengan peserta je lah. Ya, korang je. Tapi Haikal datang nak support kan? Ikan datang support. Jadi akan tengok performance kakak tadi. Support. Thank you. Appreciate it. Yeah. Bulletproof. Nothing to lose. Tak, lagu tu kan? Find a way. Haikal tak dengar pun kakak nyanyi tadi kan? Haikal balik. Haikal ada benda yang nak kena beli. Haikal kan tadi nak pergi beli kasut. Masih beli kasut je. Haikal tak ada kasut putih. Loafer kasut putih tak ada. So Haikal nak kena pergi beli tadi. Oh, okey lah. Yang penting jangan beli New Balance pula. Ya, tapi Haikal tadi cakap nak beli kasut tapi Haikal tak beli pun. Sebab Haikal balik tidur pasal Haikal Haikal akan pakai kasut papa je esok. Saya Haikal dengan papa sama ke? Tak, papa kaki saya 6 tapi tak tahu kenapa boot tu besar. Pelik papa tu. Ya, Kadang-kadang kita tak boleh fikir apa dia fikir. ya. Okey. Okey, kakak hati-hati lah kak. Saya kan nak pergi lepak ni. Lepas dengan siapa tu? Adalah. Mana boleh tahu. Oh, dah berahsia dengan kakak sendiri sekarang. Dah besar, dah berahsia. Kawan Haikal dah call lah kak. Kawan Bye-bye. ke awet? Bye-bye just friends. Elah. Nak kena adik saya ni. Dah pandai nyorok dengan kakak adik sekarang. Adik-adik ni macam ni lah. Dia tak bersyukur ke? Dulu saya time dia kecil, saya jaga tau. Dari di umur 0 tahun. Dari sampailah papa pindah rumah. Time tu umur dia. Saya dah ajar 3. Dia
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Saya jaga dia dari dia umur 0 tahun sampai dia umur 3 tahun. Setiap hari lah. Wek, wek. Minum susu ni. Wek, wek. Minum. Saya pula bau bersangkrik. Mana saya tahu? Saya tak nak accept Kim. Cakap kat Kim. Saya tak nak accept live dia sebab dia tunjuk gambar air saya tadi. So dia delete dulu. Dia delete. Baru saya accept. Cakap kat Kim. Itu Aiku. Aiku kat atas. Cakap kat Kim. Cakap dekat Kim. Selagi dia tak delete gambar aib saya tak nak accept. Apa dah? Aziva. Ya. Saya punya lip serum yang ganti baru tu dah post ke? Dah patutnya. Entahlah, yang saya tekan kakak saya. Takut kakak saya terlepas pandang. Cuba awak DM balik TikTok tu. Okay? Gitu dia je gula-gulakan akak dia. Saya dah penat dengan Haikal ni. Saya rasa dia ikut perangai diri dia sendiri. Sebab Umi dengan Papa tak macam tu. So saya tak tahu macam mana dia dapat perangai macam tu. Saya dah besarkan dia elok-elok dah sampai dia umur 3 tahun tu. Kim kata lambat lagi dia nak delete. Dah lambat lagi saya nak accept live dia. Saya tak nak accept. Kena Anip tau. Anip mana? Kim kata dia buat boleh kita buat teman. Gambar Kim semua elok-elok. Gambar saya macam ni. Gambar Kim yang saya ada semua elok-elok. Sampai umur 3 tahun besarkan dia. Yelah sebab Papa lepas tu dia pindah rumah. Kesian Papa. Kim kata tak nak delete. Bye-bye. Dah tidur. Tak nak. Saya nak sambung. Nyanyi lagu. Lagu apa lagi saya boleh nyanyi? 1000 sekali ku memandang-mandang membawa cinta yang suci. Amboi-amboi enak. Amboi-amboi enak. 1000 sekali. K-pop. Salah? Oh salah Kasidah. Saya dah terlampau terikut kasidah yang saya nyanyi dekat TTMM sampai saya lupa yang original. Diciptakan seorang insan nyamuk mana lalu ni? Brazil. Topa tu tapi yo pempol. Paru-paru bom 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 bom. Lagu apa lagi? Titi mi pregunto si che c'è noia. C'è noia. Un'altra. Tutto polepo PIP. Blackpink. Hit you with that do-do-do-do-do. Hussein komen. Hussein, hang delete gambar saya sekarang. Kena Hussein ni. Hussein, sebelum saya sebarkan aib awak, baik awak delete gambar buruk saya tadi. Kena Hussein ni. Banyak views. Itulah saya tak tahulah. Saya tak tahulah bot ke orang sebenar tengah tengok saya ni. Rasa macam impossible ramai sangat. Chandelier. I'm gonna swing from the chandelier. Dah. Saya nyanyi makin ke belakang. Pak Nel, mana Pak Nel? Saya suka make you mine. Saya pun suka. Tapi dekat live performance tu tak best pula I wanna feel the rush, I wanna taste the crush, I wanna get you going. I wanna lay. Nyanyi lagu Don't Come Now, tak nak. Azwar tengah stop. Hussein tengah stop live. Hussein nak apa Hussein? This year all, tak nak. We go up, tak nak. Sejiwa, tak nak. Hurt, tak nak. Bougainvillea, tak nak. Tak nak. Saya dah tak nak nyanyi. We go up. Dora, tak nak. SNSD. Tenet.
tell me, tell me. Pulang kan? Tak nak. Zaki mana? Tak tahu. Nampak macam saya tahu ke dia kat mana? Brazil dance. Tupa pim pom pem pom dak bupa yu pulung pom 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 pom. What is love? Lagu Kelantan. Abe jangan caya be, abe tolong relax be, abe jangan dengar cerita orang hanya ada dalam hati. Abe janji saya ke adik sampai mati. Abe janji. Lagu Toyol. Toyol ada lagu ke? Ada seekor anak upah. Okay lah, bye. Sebenarnya live dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca doa. Jangan lupa buat benda yang korang nak buat lah. Sekejapnya, dah sejam lebih dah. Dah 2 jam dah saya live. Okay, bye. Azbah nak kena yang live. Azbah nak kena practice dah. Esok Azbah final. Jangan lupa tengok Top Top Manager besok. Pasti gempak. Semua orang gempak. Cik B gempak. Anggrek, Kim, Husain. Saya biasa-biasa je lah. Okay lah. Bye. Minum najak. Jawline saya lagi tajam kan dari Haikal? Amma. Okay lah, bye. Nanti kuku. Dah kenapa? Okay lah, bye. Jaga diri semua. Love you guys.